Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Saya cuma nak ulas sikit lah. Di sebalik keputusan PAS yang sebenarnya kalau awak dah lama ikut saya, dah berapa lama saya beritahu benda ni akan terjadi. Ini cuma kisah berdolak dalik lah. Okay? Di sebalik keputusan PAS semalam untuk putuskan hubungan atau kerjasama politik dengan Parti Bersatu. Dan seterusnya saya akan ulas sikit kedudukan PAS sekarang. Dia duduk dalam perikatan ke, dia duduk luar ke, begitu juga Bersatu ya. Jadi semalam PAS dah buat keputusan untuk putuskan kerjasama dengan Bersatu. Dan pada saya bukannya satu kebetulan bahawa bulan ini juga pertengahan bulan lah, Hamzah akan umum perancangan kumpulan riset lah, parti baru dan sebagainya. Okay. So benda ni pun saya dah ulas lama dah. Okay. Saya pun dah dedah lama bahawa PAS lebih kurang dah putuskan. Dah lama dah. Bahawa hala tuju ke depan ialah bekerjasama dengan kumpulan riset Hamzah. Kerana satu perkara yang jelas setelah Muhyiddin memecat Hamzah, yang saya akan ulas sebentar lagi, ialah hampir seluruh kepimpinan utama Bersatu di pelbagai peringkat, baik ketua-ketua bahagian, saya kira lebih 100, ada yang beritahu saya 120 lebih, mahupun majoriti ahli parlimen, dikhabarkan 19, adalah bersama Hamzah. So itu kira seluruh Bersatu. Maka Bersatu yang ada tinggal kelab elit kecil, Muhyiddin, Azmin and gang. Dia lebih kurang lah orang nampak it is Muhyiddin, Azmin, Peja dengan Tun Faisal, watak-watak utama. Dengan banyak bahagian Bersatu, itu pun saya dah cerita lebih beberapa bulan dah, banyak bahagian Bersatu di seluruh Semenanjung yang sebelum PRU 15 memainkan peranan besar memajukan Bersatu sehingga Bersatu menang, sehingga Perikatan menang 74 kerusi pada PRU 15, banyaknya sudah lama tidak bergerak. Lebih setahun, malah ada bahagian sampai hampir 2 tahun. Disebabkan satu perkara yang saya dah dedah hampir 2 tahun lepas, iaitu memang keretakan wujud antara kem Azmin Muhyiddin dengan Hamzah. Okay. So cerita dia mudah. Azmin watak penting buat Muhyiddin kerana disebabkan Azmin, Muhyiddin dapat jadi Perdana Menteri. Ya, pada langkah Sheraton sebenarnya tanpa Azmin tak jadilah. So Muhyiddin, daripada Azmin masuk Bersatu lepas langkah Sheraton tahun 2020, dia naik begitu cepat dalam Bersatu. Tapi dia tak ada sokongan akar umbi. Dia tak ada sokongan. Azmin ni paling lemah dalam Bersatu. Malah, jangan kata dalam Bersatu, bila dia mengkhianati Anwar pada PRU 15 pun, kawasan dia, rakyat tolak dia. Bermakna Azmin kekuatan dia dulu adalah sebab dia sekutu Anwar, bukan sebab dia Azmin Ali. So dia tidak bawa sebarang manfaat dari sudut sokongan akar umbi maupun rakyat ke apa ke, tak ada. Tapi Muhyiddin nak naikkan dia. Sebaliknya, selepas PRU 15, di dalam Perikatan Nasional, PAS iktiraf bahawa kemenangan Perikatan Nasional yang besar pada PRU 15
selain dana lah, dana besar bersatu dan sebagainya, ialah strategi Hamzah Zainuddin. So PAS sudah lama nak buat dua perkara selepas PRU 15. Satu, dia nak tumbangkan kerajaan Anwar dan dia telah cuba banyak kali. Malah ada pengakuan sana sini jugalah. So ini bukan cerita dongeng. Awak tanya Syahidan Kasim pun dia dah buat pengakuan, memang kita nak tumbangkan dan sebagainya. Banyak, ramailah. Okay? So dia nak tumbangkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Ada kumpulan-kumpulan PAS pergi bincang dengan kumpulan-kumpulan UMNO. Benda ni dah lama lah berlaku. Selepas PRU 15. Kemudian ura-ura ada beberapa MP UMNO lah, 10 lah, 12 lah, 16 lah nak tarik sokongan daripada Anwar. Kemudian kumpulan itu awak tengok dalam ada perancangan-perancangan tertentu mereka target MP. Maknanya dia tak kisah Zaid lah. Sebab dia fikir Zaid mau kekal bersama PH. Hari ni dia nak Zaid. PAS ni untuk kuasa dan kedudukan, dari dulu dia boleh buat apa saja. Pada saya lah. So anyway, mereka cuba. Kemudian tarikh demi tarikh diberitahu oleh aktivis. Saya pun ada sekali kena tertipu pada awalnya. Tarikh ni, kemudian tarikh tu, kemudian tarikh tu, tarikh ni, tarikh tu. Sikit lagi. Sebab nak kekalkan pentaksub supaya terus bersama mereka, tidak lari. Tapi saya awal-awal lagi sudah dapat tahu benda ni semua cerita dongeng. Tak akan terjadi. Anwar kuat. Okay. So, dia berbincanglah dengan UMNO lah, apalah. Dan ada pada tahap tertentu dikhabarkan Hamzah juga terlibatlah dalam perbincangan kerjasama politik. Nah, Hamzah, dia berbincang sebagai, setakat pemahaman saya, ketua pembangkang. Bukannya timbalan Presiden Bersatu. Okey. Dan saya juga difahamkan sebenarnya benda ni dalam pengetahuan Muhyiddin, bukannya Hamzah buat sorok-sorok. Okey. Jadi kisah kononnya Hamzah cuba buat kerja dengan PAS, seolah-olah lah sorok-sorok ni semua bohong lah. Okay. Dan kononnya Hamzah cuba jatuhkan Muhyiddin, dia gerak-geri di dalam Bersatu ni, setakat yang saya maklum semua bohong. Realitinya, kalau awak lupa, Muhyiddin telah umumkan dia tidak akan bertanding pada PRU 16, Dia juga tidak akan bertanding pada pemilihan presiden. Sebelum PRU 16, dia akan berundur dan akan berlaku peralihan kuasa dan Hamzah akan ambil alih. Semua ni bukannya orang lain cerita, Muhyiddin yang cerita. Kemudian setiap kali dia buat U-turn. Ada sekali tu bini dia dengar komen bini dia ubah fikiran dan sebagainya. So keadaan dalam Bersatu menjadi tidak menentu. Ramai pemimpin bahagian, MP semua frust. Dan mereka tidak bergerak. Pada saya, termasuk Hamzah lah, dia tidak bergerak. What for you nak bergerak kalau presiden pun tunggang langgang, tak menentu? Dan tak aktif. Muhyiddin hampir tidak aktif. Baik sebagai Presiden Bersatu maupun sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Begitu lama. Jadi what for saya nak berstrategi bertungkus lumus untuk naikkan Bersatu, sedangkan ianya dapat manfaat kepada Azmin dan Muhyiddin yang buat entah apa. So keretakan dah mula lama dah. Itu cerita dia. Kemudian berlaku tekanan demi hala tuju Bersatu, supaya ada satu peralihan konkret. Itu telah diputar belit oleh Kem Muhyiddin. Kononnya ada pergerakan Hamzah untuk cantas Muhyiddin. Itu pembohongan lah pada saya.
Anyway, I'm not bersatu and I couldn't be bothered lah. Okay, saya cuma cerita apa pemahaman saya je. So menuju ke hadapan, Bersatu dah tak bergerak lah. Dalam bahagian ke apa ke, tak bergerak lah. Okay. PAS nak Hamzah. Dia nak Hamzah sebagai calon Perdana Menteri. Dia nak Hamzah sebagai Ketua Pembangkang. Dan dia nak Hamzah sebagai Pengerusi Perikatan Nasional. Ada satu ketika saya beritahu memang Hamzah is the logical choice lah. Dari sudut kemampuan. Sebab pemimpin-pemimpin PAS, kalau dari PAS, memang Dr. Sam is the best choice. Tapi kalau secara keseluruhan, PAS Bersatu, the best choice yang ada lah, selain Muhyiddin lah, is Hamzah. Okay? Saya cuma cerita dari sudut kebenaran setakat mana yang saya fikir adalah kebenaran lah. So, PAS nak Hamzah. Tapi, pada saya lah, Kem Muhyiddin ni dia tahu PAS ni, dia ada percubaan-percubaan dengan UMNO sana sini. Jadi kalau Muhyiddin pecat Hamzah, takut nanti PAS kalih ke arah UMNO, habislah. Bersatu dah tak tinggal apa. Sebab Muhyiddin tahu, Bersatu tahu Hamzah ni sokongan dia besar. Sebab itu pemilihan Bersatu, saya dah dedah lebih setahun lebih, hampir 2 tahun. Pemilihan Bersatu, Muhyiddin elak pertandingan timbalan presiden. Sebabnya, kalau Hamzah bertembung dengan Azmin dan Peja, atau Azmin ke apa, orang akan nampak jelas sokongan menyeluruh terhadap Hamzah. Azmin akan hangus. Jadi, kononnya untuk kestabilan, kononnya Muhyiddin elak pertembungan timbalan presiden, dia naikkan Hamzah sebagai timbalan presiden dan dia naikkan Azmin terus sebagai Setiausaha Agung. Maknanya dilantik, dia dapat kuasa besar lah Azmin. So sekejap je Azmin naik. Tapi dia pun nak buang Hamzah tak boleh. Nanti tak kot PAS kalih ke arah UMNO. Tiba-tiba Zahid buat satu kenyataan, dia kata UMNO tidak mahu kerjasama dengan PAS, tak mahu dipatut 2 kali dan sebagainya sebab pengkhianatan pada Muafakat Nasional dulu. Memang pada saya PAS khianat lah. Jadi lepas itu ada Muhyiddin temu dengan Hadi, berpeluk lah, kot-kot mereka kesat air mata masing-masing lah. Ya? Nampak macam PAS tak ada pilihan lah, dia kena dengan Bersatu. Lepas itu tiba-tiba Hamzah dipecat. Kemudian tiba-tiba mesyuarat untuk memuktamadkan pengunduran Muhyiddin yang lama tertangguh oleh Muhyiddin sendiri. Maknanya tak ikhlas lah. Dia kata dia nak turun sebagai pengerusi perikatan, tapi mesyuarat rasmi untuk muktamadkan hampir 2 bulan dia tarik. Tiba-tiba semua boleh. Muhyiddin berundur, tapi dia pecat Hamzah. Dia tahu Hamzah PAS mahu Hamzah. So dia pecat. Kemudian tiba-tiba boleh. Semua boleh. PAS ambil alih pengerusi perikatan lah. Muhyiddin berundur lah. Semua boleh. So saya nampak seolah-olah kumpulan Muhyiddin dan nampak PAS tidak ada pilihan melainkan perlu bersatu. Dan PAS memang pada saya lembab lah. Dia sukar buat keputusan. Benda ni sebenarnya dia tangguh lama, sekarang dia tanggung lah. Pilihan raya dah dekat. Dia dalam keadaan cemas. Dia tangguh sampai sekarang baru dia sedar. Regi cakap benar, pilihan raya semua nak jadi, baru dia terhegeh-hegeh nak putus lah, apalah semua lah. Ni semua kira last minute lah, kerja PAS lah. Okay. So anyway, dia pada ketika itu nampak PAS tak ada pilihan lah. So dia pecat Hamzah. Dan lazimnya bila pecat pemimpin, ada sedikit sebanyak sokongan akan pergi kepada pemimpin itu, tapi ramai akan U-turn. Sebab orang akan fikir, Hamzah dah kena pecat, jadi dia dah tak ada apa lah, lebih baik kita bersama Muhyiddin. Benda itu terjadi dengan Tun M. Ketika Muhyiddin penendang Tun M secara tidak kehormat dulu dari Bersatu, ramai juga ikut Tun M, kemudian Pejuang ke apa. Tapi akhirnya, tak ramai juga. Pada mulanya nampak macam 70-80% nak pergi kepada Tun M. Tapi sebenarnya tak ramai juga. Ada peratusan tertentu lah.
Tapi ramai akhirnya U-turn, mereka kekal bersama Bersatu. Ya. So, mungkin dari pengalaman tu Muhyiddin yakin lah benda yang sama akan terjadi. Tapi Muhyiddin, saya kira lah, Muhyiddin dan Azmin terkejut badak. Terkejut badak bila sampailah ni hampir seluruh Bersatu tak mahu Muhyiddin, mereka bersama Hamzah. Begitu teruknya penolakan terhadap Muhyiddin dan Azmin. Begitu teruk. Begitu teruk. Ni dah lari menyimpang daripada norma-norma politik apabila berlaku pemecatan tokoh. Pemecatan Tun pun tak jadi macam ni. Okay. Begitu teruk penolakan terhadap ni. So, saya rasa terkejut badak lah. Tak tinggal apa lah Bersatu. So, PAS dah nampak dah. Bersatu tak tinggal Bersatu. Yang Bersatu sebenar duk ada dengan Hamzah. Jadi, of course lah. Saya dah berulang kali beritahu PAS. If you nak kerjasama menuju PRU 16, saya tak sokong perikatan. Sumpah saya tak sokong perikatan. Tapi if you nak meningkatkan peluang untuk mengurangkan risiko untuk hilang terlalu banyak kerusi, memang akan hilang pun. Tapi kalau nak kurangkan impak, awak kena kerjasama dengan kumpulan Hamzah. Awak kena penendang Bersatu. Ini jelas terang lagi bersuluh. Tak payah teka-teki, tak payah nak pakar ke apa. Ini memang cara dia. Of course lah, pada saya PAS ni lembab lah. So dia lama. Mungkin dia fikir PRU lama lah, PRN lama lah. Kan? So Hamzah nak umum pertengahan bulan Jun lah. Dia buat lah cara dia. Tapi tiba-tiba nampak dah benda semua nak jadi. Dia jadi cemas. Kemudian startlah serang menyerang. Hadi serang lah, semua lah, Bersatu lah. Dah nampak dah. Mereka cemas. Saya pun dapat maklumat dalam PAS semua cemas. Dan di dalam PAS sendiri pun ada berpuak. Ada sebenarnya sampai hari ni yang nak kekalkan bersama Bersatu. Ada. PAS berpuak. PAS sekarang bukan macam PAS dulu. Dia ada berpuak. Ada yang nak Dr. Sam. Ada yang tak mahu Dr. Sam jadi pengerusi perikatan. Kemudian dia jadi pengerusi. Menantu Hadi sendiri buat kenyataan umum. Dia tak boleh jadi calon PM. Dah berpuak dah PAS ni. Jentera pun dah berpuak dah. Laskar dia pun dah berpuak dah. So dah teruk dah. Tapi PAS cemas lah. So dia bergerak. So Hamzah nak buat pengumuman parti baru. Tiba-tiba PAS memutuskan hubungan dengan Bersatu. Benda dah lama saya cerita. So, tapi dari sudut keputusan itu, keputusan betul lah. Dia kena kerjasama dengan kumpulan Hamzah. So, parti Bersatu dah tak tinggal apa. So, sekarang ni parti Bersatu, kalau masuk pilihan raya, persoalannya, adakah dia terus bersama perikatan dan PAS kekal bersama perikatan, atau salah satu kena keluar. Now, kalau PAS keluar perikatan, dan dia bersama kumpulan Hamzah, PAS akan hilang banyak kerusi. Jauh lebih banyak daripada dia duduk dalam perikatan. PAS memberi persepsi bahawa satu Melayu Malaysia nak sokong PAS atau perikatan pada PRU dan sebagainya. Itu semua bohong. Ya, bila Don Johor bubar, dia pergi merayu ke UMNO nak buat muafakat nasional. Itu semua bohong. Dia akan hilang banyak kerusi. Orang Melayu dah frust. Dan jangan lupa ramai Melayu pinggirkan UMNO pada PRU 15 kerana mereka fikir UMNO lah punca perpecahan muafakat nasional. Mereka marah dengan UMNO sebab tak mau bersama perikatan. Tapi lah ni, PAS, kalau PAS keluar perikatan, dia akan jadi tanda PAS telah berpecah, menyebabkan perpecahan perikatan dan semua orang nampak kenyataan-kenyataan umum, pergaduhan di umum. So, benda ni bukan rahsia lagi. So, ramai akan kembali kepada UMNO. Jadi, perikatan memang sebabkan pergaduhan, dia akan hilang banyak kerusi. Tapi kalau PAS keluar, lagi banyak. So, tak masuk akal.
Tambah pula Muhyiddin kalau kekal dengan perikatan, dia dapat guna logo perikatan. Orang-orang kampung, majoriti luar bandar ni, dia tak tahu apa terjadi. Dia lambat tahu. Jadi dia pun akan keliru, ni perikatan ni parti dengan PAS. Dia akan dapat manfaat sedikit. Tapi itu pun tak boleh selamatkan Bersatu. Bila UMNO bertanding kerusi Bersatu. Itu bacaan saya lah. So itu jika PAS keluar. Sebaliknya, jika PAS keluar, akan berlaku pertembungan kumpulan Hamzah dengan kumpulan Bersatu di kerusi-kerusi yang ahli-ahli parlimen Bersatu dulu menang, yang lah ni bersama Hamzah. Jadi orang kampung akan keliru, ini Wan Faisal ni dulu dia menang dengan perikatan awak, sekarang dia guna logo lain, ada pula perikatan. Dekat situ undi terhadap Bersatu yang memang dijangka merosot teruk, itu akan berpecah. Jadi meningkatkan lagi majoriti UMNO. So benda ni tak boleh elak. Jadi orang tanya saya, kumpulan riset Hamzah dapat long term maybe lah. Untuk PRU, PRN ni sorry lah, saya tak yakin lah. Tapi itu jika PAS keluar. Jika PAS kekal dalam perikatan, kemudian mereka penendang Bersatu keluar, we should be the way. Tapi saya rasa ada kekangan. Kita kena tengok siapa yang pergi daftar Perikatan Nasional. Anyway, itu yang tu saya tak tahulah. Tapi jika Bersatu yang keluar, Bersatu pula akan letak calon, samalah, dia akan berpecah lah. Tapi sekurang-kurangnya, jika Wan Faisal bertanding, orang ni kata, ni logo perikatan. Orangnya sama Wan Faisal. Orang-orang kampung takkan tahulah. So itu cerita dia. Ya. So ini lebih kurang kisah di sebalik perpecahan Bersatu dan PAS. Dan makin ramai nampak satu-satu saya cerita daripada 3 tahun lepas, semuanya terjadi. Tapi adalah pentaksub juga pergi kumpulan-kumpulan entah apa, dengar cerita-cerita merepek entah apa, dan segalanya tak terjadi. Tapi orang kata apa, nasi dah jadi bubur kan. Sebenarnya ceritanya banyak. Kalau saya nak cerita dalam satu live ni boleh habis pukul 4 petang. So tak payah, saya cerita sikit-sikit. So setakat itu untuk live ni. Sebentar lagi saya buat satu live ringkas, saya cerita perkembangan. Ada tak muafakat nasional akan jadi. Jadi dalam 2 minit lagi awak bersama saya cerita muafakat nasional pula ya. Assalamualaikum.